Okey, kita rujuk balik contoh muka surat 95. Okey, muka surat 95 kita ada dalam satu contoh sebuah kantin. Kat situ dia kata sebuah kantin berapa meja, meja mewakili X manakala kerusi mewakili Y. Okey, kena baca soalan betul-betul X dan Y. Okey, lepas tu kita lihat apakah kekangan. Okey, nama dia kekangan sebab kekangan tu maksudnya masalah. Okey, permasalahan pertama jumlah bilangan meja dan kerusi dibeli tidak kurang daripada 20. Nampak? Paling sikit dia boleh beli 20, paling banyak lebih lah maksimum. Lepas tu kekangan pertama. Kekangan kedua kita ada di situ adalah meja. Okey. Kerusi yang dibeli tidak melebihi 3 kali ganda meja yang dibeli. Maksudnya kerusi yang dibeli tidak melebihi, kerusi tu dia sebenarnya macam ni. X per Y sama dengan 1/3. Jadi bila ia darab silang, okay, kita darab silang, itu yang dapat 3X sama dengan Y. Oleh kerana tidak melebihi, maka sekurang-kurangnya Y1X3. Nisbah dia begitu sebenarnya. Cara pengiraan. Okey. So yang ketiga kita ada harga. Harga apa ya? Harga 30 untuk meja dan RM20 untuk kerusi, yang mana paling banyak maksimum adalah 1,200. Okey, dapat ketersamaan ia. Maka kita lihat satu persatu. Bila tadi saya dah terangkan video sebelum ini, bila kata ada X dan Y, dia merupakan pintasan X, pintasan Y. So, kita buat begini. Okey, sama juga yang kekangan ketiga. Bila ada X dan Y, pintasan begini. Bila ia menyamakan untuk kekangan kedua, ia akan melalui titik asalan. Okey, XY pastikan ada sifar di situ. Okey, kita lihat go through ke bawah. Kita go through ke bawah. Kita lihat sekejap. Okey. Kita lihat go through ke bawah. Itu saya kata tadi memotong di mana. Saya kecilkan sikit untuk lihat penyelesaian dan juga graf yang diberi. Kita kecilkan lagi. Ia dengki kita. Okey, kita ke bawahkan. Dapat tak? Tidak dapat. Memang dia kena 100 lah. Baru dia kawan dengan kita. Semua boleh masuk. Okey. So, kita lihat balik. Ini adalah kekangan yang pertama tadi. Iaitu adalah X tambah Y. Lebih besar sama dengan 20. Okey, nak dapat, kita tengok X kita. Tengok dia kata Y kita 20, X kita 20. Lepas tu dia tengok automatically Y kita pada pintasan Y 20. So, X kita pada pintasan X 20. Okey, ketersamaan dia lagi besar. Kita tengok Y. Y kalau besar naik atas kan. Okey, anak panah ke atas. Kita tengok Y saja. Kita tak payah tengok X. Okey, melainkan akan melibatkan X saja bagi kita tengok X. Okey, so kita tengok Y sahaja. Sekejap Okey, kita teruskan. Ni yang pertama tadi, kekangan pertama. Kekangan yang kedua yang ini. Okey, ini kekangan yang ketiga. Permasalahan ketiga. Yang ketiga pun sama. Yang kedua tu saya kata, ia akan melalui titik asalan. Apabila Y sama dengan sifar, maka X juga akan jadi sifar. Jadi sekarang kita tengok, dia punya skala kita apa? Skala. Tadi 2 cm kepada 10 perabot. Okey, 10. Singular siapa? Y. Okey, apabila Y sama dengan 10, dia betul 10 kat sini. Tapi kita darabkan dengan X. Okey, tu dia bagi. Ini nampak ni. Apabila X 10, sebab kita baca sini X 10. X 10, maka Y kita 30. Apabila X kita 20, maka Y kita 60. Awak tengok sini Ini 15. X 10. Sorry. X 10 kat sini. Yang salah. Okey. 20 akan pergi ke sini. Ini titik koordinat. Jadi kita tengok X tu kecil atau besar? Persamaan kita adalah X lebih kecil daripada 3X. Maksudnya Y kita tengok Y kita. Y kita kecil, jadi dia arah anak panah ke bawah. Ke atas. Okay, yang ketiga sama macam yang pertama.
Okay, kita dapat Y kita 60, memotong pada pintasan kita 60 dan X kita pintasan 40. Jadi perkatasamaan dia apa tadi? 30X tambah 20Y lebih kecil 120, maka Y kita kecil, anak panah ke bawah. Itu cara penyelesaian kita. So, yang ketiga, seterusnya lorikkan. Jangan lupa lorik. Dalam exam jangan colourkan, lorikkan. Lepas tu R2 kena tulis. R2 wajib tulis. Kita lorikkan sepenuhnya. Ingat, untuk pemakahan, saya tunjuk sekali lagi pemakahan kita. Kita lihat yang pertama tadi, markah untuk pemakahan pertama, ini N1. Awak tulis. Okay, ini N2, N yang kedua. Ini adalah N yang ketiga. So, ada 3 markah untuk keutasamaan. Untuk graf, mesti ada ini, saya tulis nombor 1 paksi betul, paksi Y betul, X dan Y dan salah satu graf betul. Okey, saya buat nombor 1. Jadi, yang nombor 1 tu adalah merujuk kepada paksi XY. Okey, mesti betul. Lepas tu, mesti ada asalan. Lepas tu masih ada satu garis keutasamaan. Okey. Okey. Okey, itu dapat K yang pertama. Okay. Untuk K yang kedua, mesti ni saya tulis ni yang nombor 2, garis keutasamaan mesti ada ketiga-tiganya betul. Maksudnya yang kedua, 3 garis keutasamaan awak. Okey, so itu adalah K yang seterusnya. Okey, untuk dapat markah ketiga, pastikan lorik dan juga R. Maksudnya lorik, okey, dan juga huruf R ditulis. Okey. Kalau tak tulis R, tak ada markah, baru dapat N1. Sekarang berapakah markah untuk soalan seperti ini? Dia ada tambahan sebenarnya, tapi kita tengok. Awak ada 1. Ada 1 di sini. Kita ada 2. Kita ada 3, 4, 5, 6. Yang penting kena rajin. Okey, ada 6 markah jika dapat betul di sini.